Okey, jom ikut cikgu modify part 1 untuk RSX winner ni. Motor nak smart takkanlah letak nombor plate kat kepala dah. Nanti kita pasang air jenis sikit kat fork dah. After that kita bang pula dia punya side mirror. Tu nak buka side mirror pun muka geram tak sangka. Ni orang kata benda simple boleh buat nampak style. Cikgu duk habak dah. Terus nampak ada anjakan paradigma. Ada lagi. Okey, jom kita pasang fork FE daripada RCB. Hari tu cikgu dah pasang fork ni kat motor cikgu belakang tu. Yang penting memang nampak smart dan premium. Dengan getah merah dia. Siap dengan logo Timbui lah. Bukan tekan RSX, RS pun boleh pakai. Sebelum buat je part pendek macam cikgu. Yang ni belah kanan. Nampak lekuk dia pergi belah kanan. Yang ni pula yang belah kiri. Macam sama je. Tak sama. Nampak kanan pergi ke kanan. Kiri ke kiri. Hak ni untuk motor RSX dengan RSX winner. Hampa terus pasang bracket ni, baru hampa boleh pasang mudguard hampa. After that hampa buka lah hampa punya mudguard tu. Ni baru kita boleh mula je. Agak-agak mudguard yang tak kerti buat, jangan duk pomen jadi part pandai. Habis tu boleh lah buka brake dengan ABS sensor. Settle apa semua, boleh buka lah hampa punya tayar. Sebelum buka tayar tu, tahan lah bawah enjin tu. Gear relay mula lah hampa ingat. Motor Aeon pun tak habis bayar lagi. After that boleh lah buka fork ni, ada dua je. Nak mudah hampa buka dua klip je kat sayap ni boleh dah. Pakai gun ke apa ke, ikut suka hampa. Siap apa semua kita pasang balik. Untuk setup kali ni cikgu target dalam 1,5 inci kita buat turun. Tapi duk rasa lebih sebab cikgu nak 2 jari je. Adah siap. Settle apa semua boleh pasang balik. Mudguard dengan rim. Dengan brake hampa balik. Ish buruk betul no brake standard ni. Hasil dia. Pensan berdiri. Auto motor nampak sukan dan premium. Kalau dak tu kucing pun boleh masuk lena bawah fork ni. Gabung pula dengan fork RCB ni. Memang nampak semua. Next part kita nak pasang barang hampa lagi ni. Apa pun dan share video yang seterusnya.